Market tengah naik gila, tapi kenapa ramai pelabur tetap rugi? Jom kita bongkar. Semua orang teruja dengan buran, tapi tanpa strategi yang betul, keuntungan boleh bertukar jadi kerugian. Tamak dan tak ambil untung. Ramai pelabur terlalu yakin dan enggan ambil, berharap harga akan terus naik dan naik. Tapi menurut laporan oleh Coin Tracking, penting untuk menetapkan sasaran keuntungan dan mengambilnya apabila tercapai untuk mengelakkan kerugian apabila pasaran berbalik arah. FOMO, Fear of Missing Out, takut ketinggalan. Binance menekankan bahawa membeli selepas lonjakan harga besar sering membawa kerugian apabila harga pembetulan. Kurang ilmu dan tidak lakukan penyelidikan. Dior, pelabur baru terjebak tanpa memahami asas projek kripto. Menurut artikel oleh CoinMore, penting untuk menyemak white paper, pasukan di belakang projek dan aktiviti GitHub sebelum melabur. Strategi buran bukan tiket automatik untuk kaya, tetapi strategi dan ilmu lebih penting dari sekadar ikut-ikutan. Nak tahu cara elak kesilapan ini? Follow cikgu untuk tips selanjutnya.